kita kena gunakan istilah yang betul. Pemuja kubur. Sekalipun mereka mungkin tak mengaku diri mereka puja kubur, tetapi perbuatan mereka pergi ke kubur atas tanggapan bahawa kubur itu ada kelebihan-kelebihan. Sesiapa sahaja yang beranggapan seperti itu, suka atau tidak, engkau adalah pemuja kubur. Apabila kau menganggap kubur ada kelebihan, mana dalil? Mana bukti? Bagaimana kau tahu bahawa kubur sekian-sekian ada kelebihan dan sebagainya? Sedangkan tidak ada bukti atau dalil atau saranan daripada syariat untuk kita berbuat hal-hal seperti itu. Jadi kesudahannya, golongan yang pergi ke kubur untuk melakukan ritual-ritual tertentu dan sebagainya, sedar tak sedar mereka adalah golongan pemuja kubur, bahkan penyembah kubur, atau apa yang diistilahkan secara ringkasnya kuburiyun. Istilah kuburiyun ni pun satu ketika dahulu saya boleh katalah kalau 20 tahun lepas orang tak tahu. Tapi alhamdulillah hari ini lagi-lagi dengan media sosial istilah ini mula digunakan. Istilah ini mula disebarkan. Dan ini bagus supaya masyarakat ambil tahu tentang perkara ini.